Pantang. Masjid. Bawa 5 dah, bawa 5. Memang tu. Sini, Badasa, sini, Badasa. Expert. Inap. Okay. Kita betul betul komplain hari ini sampai. Amat-amat. Bukan. Ambil gambar lu, ambil gambar bang. Siap dong. Kawal lah. Kena pusing. Jadi alhamdulillah saya menyokong ARC ni kenapa kita erat semata-mata ukhuwah dan juga kita ingat kepada akhirat. Tuan-tuan, kita jalankan dakwah kita, teruskan istiqamah dalam kerja-kerja dakwah kita. Ya, jalan semua maknanya di semua kalangan, bukan hanya satu keluar, tapi Bikers pun harus menjalankan tanggungjawab dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW, iaitu berdakwah membawa kebaikan kepada semua. InsyaAllah, mudah-mudahan lagu ini memberi kesedaran kepada kita dan kepada diri saya juga. Fastabiqul khairat, insyaAllah.
Dunia sebenarnya untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Dunia untuk akhirat. Itu usahakan apa pun di dunia ini semata-mata untuk bekalan kita di akhirat. InsyaAllah lagi dulu. Janji dengan cara satu lagu je. Tapi hari ini saya rasa mood saya ni murah hati sikit. Menyenangkan bila cara ni dengan adik saya. Saya kami selalu berhubung. Tapi bukan dalam hal politik, tapi dalam hal silaturahim. Jadi usul-usul dakwah yang sedang kita buat dan juga masuk kepada orang muda. Selalu kami berbincang. Alhamdulillah. Okey, lagu ni dilahirkan 1988. Okey, untuk saya nak reveal ataupun saya nak dedahkan keadaan sebenar, cerita sebenar. Kalau kita tengok album yang pertama, lagu Tika dan Saya ini dicipta oleh Aziza Nes, tapi sebenarnya tidak. Lagu itu dicipta oleh kami sendiri. Ahlinya saya, pemain gitar dan pemain gitar dulu. Tika dan Saya ini, tapi hari ini asbab daripada kesedaran nak mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak melakukan perkara yang paling Allah suka, iaitu bertaubat. Jadi lirik lagu ini diubah, susunan musiknya pun diubah, dan nyanyian pun diubah, insyaAllah. Yalah, maklumlah orang dah tua, dengan muda 23 tahun dulu nyanyi di sini dah berubah kan. Jadi sama-sama kita hayati lagu ini, Tika dan Saya ini. rakan-rakan bikers dan juga kelab-kelab pemotoran yang hadir pada hari ini, yang mungkin tidak dapat saya menyebut semua, tetapi tidak mengurangkan sedikit pun rasa hormat dan rasa kasih dan penghargaan di atas kehadiran. Saya ingin dapatkan tepukan gemuruh kehadiran semua pada malam ini, tuan-tuan. Seperti biasa kita tahu malam biasa weekday ini memang biasalah, tapi kita di KL tidur awal tu malu lah. Kita geng motor ni biasanya tidur pukul 10 ke atas lah, belah Borobor. Tapi belah kita memang tidur awal, belah kita tidur awal. Tapi belah kita, belah KL ni mungkin malam-malam begini kadang-kadang kita boleh buat kedai mamak. Ada je suara-suara tepuk meja, pecah cawan, terangkat ayam teh ais, sampai terkejut kedai mamak, sadar pun terkejut apa hal, cerita apa tak tahu. Cerita-cerita kita di atas meja bersama kawan-kawan dalam kelab-kelab pemotoran pada malam ini, kita bawakan bersama tuan-tuan untuk bersama dengan kita dalam satu program yang dipanggil Majlis Suara Roda Nasional. Julu-julu kali yang kita adakan penganjuran di bawah host, diberi tanggungjawab pada host kami ARC Malaysia pada kali ini. Dan kita doakan pada malam ini naratif kita adalah dua. Yang pertama, kita membenarkan sebuah luas meja yang diwakili oleh tuan-tuan sebagai wakil kelab-kelab pemotoran untuk menyuarakan beberapa perkara penting, khususnya apabila kita melihat perkembangan perbahasan di dalam parlimen. Kita tidak dapat melihat isi kandung pembahasan menyentuh tentang segmen pemotoran, yang saya kira komuniti ini adalah komuniti yang besar dalam negara. Isu-isu berkaitan dengan segmen pemotoran juga adalah isu-isu yang begitu besar. Apatah lagi tentang keselamatan, khususnya baru-baru ini kerap kali kemalangan berlaku di jalan-jalan raya, khususnya jalan kecemasan. Statusnya bagaimana? Apakah panduan yang terbaik? Apakah mekanisme yang terbaik untuk menyelamatkan rakan-rakan kita yang pergi kita konvoi di sana, menyeberang ke danau, menyeberang ke seberang sana, duduk pergi ke utara, pergi ke selatan dan juga pantai timur. So, ada benda yang boleh bersifat kita nak suarakan. Untuk makluman tuan-tuan yang sama sekalian, sesi ini kita adakan kerana kita melihat Ustaz Afnan ni dia motor, dia berminat dengan pemotoran, dan dia selalu tanya pada saya, tuan-tuan sekalian, tak adakah seorang geng-geng motor nak bawa rampai? Bila tanya itu, maka terciptalah Majlis Suara Roda Nasional. Saya jemput pihak ARC jadi host, menjemput, dan saya ucap terima kasih. Dan pada malam ini kita naratifnya insya-Allah tuan-tuan sekalian sebagai mukadimah ataupun inspiration saya bercakap pada malam ini,
untuk kita beri ruang pada wakil-wakil. Saya tengok ada yang presiden hantar wakil, presiden duduk di belakang. Saya nampak ada lah, kita kenal presiden mesti ada wakil. Mungkin itu langkah-langkah untuk tak tahulah tarik handbrake untuk serah kepada pimpinan baru kan, saya tak tahulah. Saya kenal presiden yang duduk di belakang. Duduk di bawah ada timbalan dia, ada naib dia, ada pembantu dia. InsyaAllah apa pun yang paling penting pada malam ni, InsyaAllah mic ini akan diserahkan pada tuan-tuan untuk kita mulakan sesi dialog. Cuma ada tuan-tuan sekalian, untuk sesi ini saya akan berikan setiap wakil akan beri mic untuk memperkenalkan diri dan juga latar belakang kelab dan juga segmen apa yang kita, sisi apa dan juga bagaimana cara kita bergerak dan pengalaman. Kemudian terus kepada menyentuh isu apa yang cuba nak dibangkitkan kepada Al-Fadhil Ustaz Afran, dan Ustaz Afran akan cuba untuk respon. Dan untuk maklum atas sekalian, sesi parlimen, pembahasan parlimen bulan 12 ni awal bulan 12 akan berakhir. Artinya kita ada masa lagi. Mungkin Ustaz Afran akan ada direction untuk dia menyatakan apa yang patut disebut. Tuan-tuan hadirin yang saya hormatkan, mudah-mudahan naratif itu. Naratif yang kedua adalah tahniah pada semua. Hari ini kita melihat daripada bakal Pak Mentua, contohlah kan. Saya muda lagi, masa ada potensi dia tengok ada bakal Pak Mentua saya, contoh. Ataupun bakal menantu bercampur usia. Kita tepukkan